50-50. 50 daripada juri profesional dan juga 50 daripada undian. Okey, SMS. Jadi kami menilai mereka dengan beberapa kriteria yang telah pun ditetapkan, dan hasil daripada undian dan juga markah yang telah dipilih oleh juri dan juga mereka yang mengundi melalui SMS. Inilah keputusannya, dan secara jujur saya melihat bahawa ini adalah satu keputusan yang baik, yang bagus, kerana kita melihat anak-anak ini dari sudut kreativiti mereka, kecerdasan mereka, kesungguhan, dan juga bagaimana mereka menonjolkan satu persembahan yang hebat di atas pentas. Level yang ditunjukkan oleh anak-anak yang terlibat pada persembahan malam ini, ikhlas saya lihat saya sebagai seorang juri yang muncul pada final saja, saya kagum dengan kebolehan mereka. Ada di antaranya saya rasa tahap mereka boleh pergi lebih tinggi, tahap international, dan sudah terbukti bila BTV dah buktikan mereka berjaya di luar negara. Kita harap adik-adik yang seterusnya ini, Amira, juga Fitri juga, dan juga yang lainnya diberi peluang untuk beraksi di pentas antarabangsa. InsyaAllah. Bagi Nora nak, mungkin sebab kita mempunyai 3 juri, jadi setiap penilaian adalah berbeza. Macam Nora sendiri, Nora rasakan wow factor peserta-peserta yang lain, Datuk Siti rasa yang lain, dan juga Nabil. Jadi sebab itulah 50% daripada kami dan 50% daripada undian SMS. Jadi pemenang hari ini pun memang mengejutkan kami juga. Walaupun Amira di antara yang terbaik, tapi ada juga BTB pun bagus dan Fikri dan sebagainya. Jadi kemenangan pada hari ini pun memang kami sendiri sebagai juri pun sama-sama terkejut lah. Panas Linda, pemakaran untuk hari ini juga ke yang pemenangnya ataupun dinilai melalui ilmu sebelum ni? Tak, hari ini adalah untuk hari ini. Jadi kita juri-juri ni dia fresh markah lah, markah yang fresh. 50% SMS dan 50% adalah markah juri. Diorang atas pentas, diorang tak tahu nak buat apa. Mungkin diorang just terlalu fokus dengan benda-benda yang diorang buat tu sehingga diorang tak tahu nak buat apa. So kerja saya di mana saya meletakkan diorang menjadi satu persembahan. Diorang sebenarnya membuat persembahan daripada membuat skill yang orang rasa macam shock sendiri. Kita cerita macam kalau penyanyi dia selalunya atas pentas dia nampak macam buat karaoke saja. Okay? Tak selalunya yang orang-orang baru kan, bila dia menyanyi dia akan nampak macam buat karaoke, tapi kerja saya untuk nampakkan dia orang menjadi sebagai seorang penghibur. Jadi itulah kerja saya. Susah, tapi alhamdulillah result dia di sini lah. Anak-anak mudah dilentur ke? Senang. Mana LC? LC pada saya yang paling susah sekali. Sebab LC dia tak faham sangat Melayu. Sebab dia Chinese group, and then walaupun ada Malay kat situ, tapi diorang pun cakap sama diorang. Daripada 100 saya cakap mungkin 20 je masuk. Tapi at the end diorang punya show best. Tapi bagus. Yes. And then BTB memang well known, memang professional, so diorang pun tahu apa yang diorang buat. Macam Amira, because dia terlalu dengan drum, jadi saya terpaksa craft dia, bukan terpaksa kan, memang kerja saya untuk craft dia, membuat persembahan di atas pentas. Bebek muka Bebek muka, kena lebih macam tadi kan, rasanya no macam tu. Dan yang lain-lain.